Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Diadok My Channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk collect points dalam aplikasi JNT Malaysia. Jadi buka aplikasi JNT Express ataupun JNT Malaysia. Pastikan anda telah pun login akaun anda. Seterusnya kita tekan pada menu status. Okey, untuk aplikasi JNT Malaysia ni, kita hanya boleh collect points sekiranya kita dah pun berjaya drop off barang kita melalui aplikasi ini. Maksud kata kita nak post barang, kita buat dulu order dalam app JNT Malaysia ni, kemudian kita drop off dekat cawangan JNT terdekat. So, bila dah berjaya scan, jadi barulah kita boleh collect points. Nak collect point, kita tekan je button collect points. Dia akan tulis kat bawah tu successfully collected 12 points. Jadi mata ganjaran JNT Malaysia ni kita boleh buat apa? Kita boleh redeem vouchers discount. Untuk redeem vouchers discount, kita tekan pada menu membership. Jadi dekat sini kita boleh nampak lah reward redemption. Dalam paparan ni kita nampak senarai voucher yang ada. Jadi voucher ni akan berubah-ubah. Anda boleh claim ikut voucher mana yang nak pakai. Okey, ini voucher discount, dia ada syarat-syarat dia. So, sebelum redeem sebaiknya anda baca dulu syarat penggunaan voucher ini. Okey, itulah dia cara macam mana nak redeem points dalam aplikasi JNT Malaysia. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Diadok My. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.